Ana berniat menikah, ingin beribadah dan mencari serta menambah ilmu agama dengan datang ke majlis bersama isteri saya. Setelah menikah dengan seorang perempuan yang katanya mengaji, saya merasakan sebaliknya. Isteri saya setiap saya mengajaknya ke majlis ilmu, dia tidak mahu dengan alasan capek dan ingin istirahat, sehingga membuat saya menjadi futur kerana pergi sendiri. Saya merasa tertipu dengan keluarga yang dibilangnya orang mengaji, sehingga pada akhirnya saya proses perceraian. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jemaah, bahawa dikatakan hijrah itu bukan merubah casing, tapi hijrah hadir di majlis ilmu dan berusaha untuk mengamalkan ilmu dan merubah diri kita. Kalau seandainya apa-apa yang jahil selama ni dibuang ke jalan tersebut. Jadi bagaimana jemaah dikasihi oleh Allah? Apakah kena proses perceraian? Janganlah cerai dulu hanya kerana belum mengaji. Boleh jadi isteri kita ni salah berkawan. Dia ni kawan ni sangat mempengaruhi. Isteri kita kawannya pakai nikab, tapi kawannya ni tak pernah mengaji pun. Ramai walaupun dah pakai nikab tak pernah mengaji, ramai. Bahkan sekolah-sekolah Islam kan ada ustazah itu kadang-kadang sampai 3 kali raya tak pernah duduk majlis ilmu. Ada. Jadi apa yang perlu dibuat? Betulkan kawan daripada isteri kita. Cari kawan yang baik, maka insya-Allah isteri kita juga berubah sedikit demi sedikit. Perempuan ni kalau seandainya dia mungkin tengah futur, biasalah manusia tu kan up down. Dia ketika down tu jangan pula sebab dia down lepas tu diceraikan, ini salah. Jadi jangan cerai dulu dengan alasan seperti ini. Allah Taala alam bisawab.